Okay, start. Acik tahu kan dekat gudang Bosjan ni kita ada banyak sofa. Range harga dari starting ni. Starting harga RM2,000 lebih, RM3,000 lebih, RM4,000 lebih, RM6,000 lebih pun kita ada, geng. Dan kenapa ramai acik-acik datang sini mesti diorang akan cakap bajet diorang bawah 5K. Tapi bila dah cek last ambil yang atas 10K. Contohnya macam gini. Yes. Contohnya kau base macam gini tau base. Ni this one. Korang tahu tak, ini baru je sold petang tadi. Dia nak soldkan Acik daripada Mersing. Okey. Acik ni beli set sofa Aladdin Kerawang. Acik cakap bajet Acik cuma 6K ke bawah sahaja, dek. Tapi bila dia nak bincang-bincang dengan Acik, atau borak-borak dengan Acik, tiba-tiba Acik berkenan yang ni. Acik beli berapa ni kau bes? Beli berapa ni? Ini Acik beli RM9,999. Apa beza dia dengan yang RM6,000? Apa bezanya? Sebab itulah kalau datang kat gudang Bosjan ni, kat sini kita ada bermacam-macam range harga, bermacam-macam grade. Acik kita try duduk satu persatu. Sebab kat tepi tu semua kita letak dah perbezaan finishing kayu, span, dengan dia punya material semua lain-lain. Kualiti kayu pun lain tak kau bes? Lain. Macam mana nak tengok? Acik-acik kadang-kadang tanya-tanya. Sebab tu kena tengok dulu. Acik kena duduk rasa. Lepas tu tengok betul-betul dari segi finishing dia, kualiti kayunya. Tengok satu-satu duduk-duduk memang beza. Nak tahu lagi lanjut, Acik Mel lah atas sini. Try duduk. Try duduk. Raya dah nak dekat kan Dendam? Betul tu. Takut nanti tak sempat pula nak pakai. Betul Acik. Sebab Acik tahu tak, kita ada dekat beberapa biji kontena yang dah full customer booking. Lock yes, lock. Okay, so acik-acik main datang gudang Bosjan. Tahun ni Tema kita tahun ni kita nak raya dengan pakai jati, dengan jati Bos Ijan. Ada barang kita kasih sold.